Korang, kalau korang nak pokok durian korang subur macam ni tuan, daun lebar-lebar, berkilap-kilap macam ni tuan. Kok baru berusia 3 tahun, tapi kau tengok sini daunnya berkilap-kilap, besar batang dia ni tuan. Anda kena guna ni. Trichoderma, iaitu sejenis perawat tanah yang membunuh segala patogen-patogen jahat yang berada dalam tanah sana tuan. Pokok nak naik, pokok tak subur adalah disebabkan masalah kesuburan tanah tidak stabil, disebabkan oleh masalah banyaknya patogen-patogen jahat dalam tu. Menggunakan trichoderma tuan, humic acid, dia ada dolomite, dia ada berbagai-bagai nutrisi yang ni menjadikan apabila kita tabur di tanah, siram, tanah akan jadi subur dengan cepat sekali tuan. Dalam masa 2 hingga 3 minggu anda boleh nampak tunas-tunas baru keluar macam ni. Dan ini adalah hasil selepas 2 bulan tuan saya guna ni. Pada ketika itu pokok saya dah nak mati dah. Tiba-tiba saya jumpa trichoderma ni, saya guna, tengoklah sendiri. Anda boleh tengok sendiri. 2 bulan saja tuan. Selepas ni tengok bau sangat-sangat subur, di mana pokok asalnya dah hampir nak mati dah itu hari. Alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih saya dah jumpa satu bajen, katakan bajen yang merawat tanah sehingga subur seperti ini. Dan kalau anda nak juga pokok anda sama macam saya ni, subur, daun berkilat-kilat, lebar-lebar, besar-besar, ini adalah pokok durian Blackthorn ataupun duri hitam ni. Jadi anda guna ni. Jangan rawat media atau tanah anda, pokok durian dan juga pokok lain, hanya menggunakan trichoderma. Nak tahu berapa harga? Anda boleh cek di beg kuning sekarang.